Assalamualaikum. Selamat pagi. Mulakan hari anda dengan bismillahirrahmanirrahim. Selawat kita ke atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Okey. So, hari ini bersama saya ada sebuah katak biru oren. So, motor ni dia asal spek 65 dan telah di-upgrade oleh Frog Garage. Hari ni baju sama warna. Hampir sama. Nama lain. Hampir sama. Kan kita tanya sikit. Hampir sama. Jadi boleh jadi bekerja DeFi ni. Kalau jadi DeFi tak tahu aku. Apa jadi Okey, motor ni telah di up spec jadi apa? Okey, sebelum ni 65 Jet 3 VVA. So far saya pun tak tahu owner ni macam mana pemikiran dia. First dulu dia hantarkan saya 58 Jet 3 and then masih lagi tak mencapai piawaian dia rasanya lah. So dia naik 65. Lulus, pergi balik pasal MBX members hari tu, Terengganu. So pergi balik lulus, rasanya ramai yang kenal motor ni, saya rasa. So balik daripada itu, tak tahu kenapa, owner rasa tak puas hati juga. So terjadilah 70 Jet 4.65 masih VVA. Right, so hari ni kita nak buat larian setempat, macam biasa, larian dalam Guni. Kita tengok berapakah dia boleh dapat. Tapi kan motor ni dia ada miracle sikit tau. Hari tu spek 65 Jet 3 pun dah 29 HP kan. Ya. Dia melebihi daripada apa yang sepatutnya. Ya. Tapi pemain ada goyang sebab mana tahu tiba-tiba dapat ni kan. Hampir-hampir lah. Kalau dia keluar daripada target saya, sebab saya sebelum ni saya punya motor 70 Jet 4.65 sama juga, tapi saya pakai dah buang VVA lah, so tak jalan VVA. Hari tu 35 Lebih kurang. lebih kurang. Kalau dia boleh dapat seakan saya dengan berkuasakan VVA, saya cuti lah seminggu. Ni VVA on lah ni? Yes, VVA on. Wow. VVA on lah. So tengok apa yang akan terasa setelah pada twinner kita. Tiba-tiba dapat amper. Kacau. Kalau dapat amper memang saya jual NMAX saya. Saya jual NMAX saya. Sebab saya pun tengah mencari juga. Saya tengah mencari juga kuasa kuda yang saya ada target saya punya motor sendiri. So sebab tak lepas lah 38 HP, itu hampir-hampir nak dapat 39. Dah 39 kan? Dah 3903. Tapi tak jadi. Tapi tak jadi. Tak jadi. Disqualified. So masih tetap lagi 38.37 HP. So nak mencapai piawaian untuk dapatkan target yang ada tu, insyaAllah saya akan kerja keras lah. Maknanya bersama-sama membanting tulang lah. Okay, so exhaust dia exhaust HPSP. Alright, so kita nak tengok macam mana keadaan motor ni. Kita nak tengok padu tak padu. Kita tengok macam mana nanti dah. Tapi apa-apa pun, goyang dek, goyang. Goyang. Okay guys, so berbekalkan ECU Supremo ECU Supremo. Bahasa 65 itu pun tetap ECU Supremo. Tu yang saya agak macam menjengkelkan lah. Sebab saya memakai ECU yang menghabiskan duit saya. Dia hanya makan Supremo 29 SP. Gila. Memang gila. Berbekalkan ECU Supremo, kita nak tengok macam mana performance dia. Okay, stay dengan saya sampai akhir video. Kita jumpa sebentar lagi. Korang layan sedikit video proses tuning motor ni. Okay guys, stay tune.
Alhamdulillah selesai sudah tugas kita tune motor ni. So, motor ni dia ada drama sikit tadi. Dia punya kotak angin dia tak cukup besar. Sebenarnya lubang angin untuk bawah seat dia tadi tak cukup. Nak kena cari spot di mana lagi kita boleh tebuk untuk masukkan angin dia lagi. Jadi berbekalkan isu Supremo, horsepower yang terhasil adalah sebanyak 32.03 horsepower. Itu dia. Padu. Jadi, komen. Nah, komen. Kita tanya dulu. Jadi, tak dapat hamper. Ha? Tak dapat hamper. Tak dapat. Banyak cakap. Tak boleh. Jadi, okey lah, 32. So far okey. Alhamdulillah. Api-api dia okey tak? Api ngam. Cun. Boleh bakar motor sebelah. Timing. Cun. Mantap. Dalam ideal dia okey. Gitu lah. So far. Tak mengecewakan hari ni. Mana boleh lawan motor Pomen? Tak ada lah. Boleh je. Kan? Tapi kena dengan spek dia lah. Cakap Mana 30. Ni 70 je 4.65 VBA. Kalau So far, Block Y, kalau LC? LC ke masih keluar lagi lah. Mungkin 32 boleh dapat 35 ataupun macam tu lah, lebih kurang lah. Target kurang pun lah. macam tu lah. Sebab sebelum ni pun yang Tablo LC tu pun 35 kan, 70 jet part. So far alhamdulillah tak ada apa. Balik kita tukar timing belt, tukar U-clip, boleh pas karut, powernya terus. Alhamdulillah. ada drama juga tadi, angin. Dia ada drama. Dia mesti drama. Kalau kat vlog mesti ada drama. Yang ni drama ini, yang ni drama ni, yang tercabut, yang selip-selip, yang patah spring. Ya. So far, terima kasih pada Sulaiman. Ada Sulaiman Kelakon dengan Sofian Sofian Afendi nama dia. Sofian Afendi. Okay, so far macam biasa. Jangan lupa tekan button loceng sentiasa. Alright, follow lah. Komen tu yang bagus-bagus, yang muni-muni. Jangan hati busuk. Ya, okay. Alright, so begitulah pengakhiran cerita kita pada hari ini. So, besar TV kat belakang. Monitor, opak besar monitor kita bagi. Jadi, terima kasih kepada semua yang masih support Hanif Kamek dan juga Defy Dana Live and the team. Tengok Jamil dia nak tunjukkan berapa besar TV. Tak nampak lagi, tak nampak. Ini semua salah dia tau. Semua salah ni Muhammad ni. Dia kita tanya berapa saiz monitor yang asal. Dia cakap dengan confidentnya 42 inci. Kita pun belilah, nasib baiklah tak ambil yang 50 inci tu kan. Rupanya monitor lama tu 32 inci je. Kau sebat 43 inci. Mana nak letak tu? Stack dua macam tu. Jadi kalau korang ada pertanyaan, nak tanya package, nak up spec, boleh yang berdekatan dengan Rawang dan sewaktu dengannya, bolehlah contact Frog Garage. Nombor ada dekat description box di bawah. Cari Brother Spot. Itu dia. Jadi kalau korang ada pertanyaan tentang nak booking dyno pelbagai semua, bolehlah contact Defy Dana Lab. Nombor ada dekat description box di bawah. Tengok baju. Aduh. Boleh contact Defy Dana Lab. Nombor ada dekat description box di bawah juga. Jangan lupa like, share dan subscribe channel Hanif Kamek dan juga onkan button loceng yang berada di sekitar skrin handphone ke, TV ke, PC ke. So tekan
untuk dapatkan updated videos daripada kami. Oleh itu, saya mengucapkan ribuan terima kasih lagi sekali. So, sehingga kita berjumpa lagi di lain video dan juga insya-Allah juga lain konten. Okey, jaga kesihatan, jaga keselamatan. Jangan laju-laju atas jalan. Jumpa lagi. Assalamualaikum.